semua. Selamat datang ke Kita FM, channel yang akan menupas perkembangan politik Sabah dan tanah air dengan cara yang padat, santai tapi tetap bernas. Di sini, kita bukan sekadar baca berita, tapi kita cuba faham apa yang tersirat di sebalik berita. Siapa yang sedang bermain strategi dan ke mana hala tuju politik negeri di bawah bayu ini menjelang pilihan raya negeri ke-17 atau PRN 17. Berita hari ini datang dari Kota Kinabalu. Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Pengerusi Barisan Nasional Sabah, menerima kunjungan hormat daripada Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong. Dalam pertemuan itu, Bung menegaskan bahawa Barisan Nasional Sabah kini sedang memperkukuh kerjasama antara parti-parti komponennya menjelang PRN 17 dengan tumpuan utama kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau mana-mana kelompok tertentu. Sekilas pandang, kenyataan Bung ini kedengaran biasa seperti mana-mana kenyataan politik lain yang menekankan tentang kerjasama dan rakyat didahulukan. Tapi kalau kita tengok lebih mendalam, sebenarnya ia satu isyarat politik yang cukup strategik. Barisan Nasional sedang cuba menonjolkan semula imejnya sebagai gabungan yang berprinsip dan tersusun di saat lanskap politik Sabah penuh dengan pakatan yang sentiasa berubah. Kita tahu sejak PRN lepas, Sabah menyaksikan pelbagai gabungan. GRS, Warisan, PH, BN dan kadang-kadang kawan semalam boleh jadi lawan hari ini. Jadi bila Bung Mokhtar kata, kestabilan bukan sekadar slogan, itu bukan sekadar ayat indah, tetapi satu cubaan untuk memulihkan semula imej BN sebagai parti yang konsisten yang tidak mudah terikut-ikut dengan gelombang semasa. Dalam pertemuan itu juga, Bung menyebut bahawa kekuatan BN terletak pada keseimbangan antara komponennya. UMNO di luar bandar, MCA di kawasan bandar. Ini satu kenyataan yang penting kerana kalau kita lihat trend pengundi Sabah hari ini, kawasan bandar semakin condong kepada parti-parti seperti Warisan, DAP dan juga GRS. Dengan MCA kembali aktif di Sabah, ini mungkin langkah untuk memperluas semula pengaruh BN di kawasan bandar, sementara UMNO kekal fokus di kawasan pedalaman dan pantai barat. Dalam erti kata lain, BN cuba menghidupkan semula semangat asal mereka, semangat kongsi kuasa antara pelbagai kaum dan kawasan. Namun, persoalannya, adakah semangat ini masih relevan di Sabah, di mana rakyat kini lebih percaya kepada parti-parti tempatan berbanding parti yang berpusat di Kuala Lumpur? Kalau kita lihat lebih luas, politik Sabah sekarang boleh diibaratkan seperti papan catur 3 dimensi. Setiap langkah kecil boleh membawa kesan besar. BN mungkin bukan lagi pemain utama dalam kerajaan negeri, tapi mereka masih memiliki kekuatan yang tidak boleh dipandang ringan. Mereka ada jentera, rangkaian akar umbi dan pengaruh tradisi di beberapa kawasan utama seperti Pitas, Beluran dan Kinabatangan. Namun cabaran sebenar bagi BN ialah membina naratif baharu. Rakyat, terutamanya generasi muda, semakin skeptikal terhadap parti lama. Mereka tidak mahu dengar lagi retorik nostalgia atau janji stabil semata-mata. Mereka mahu bukti bahawa parti seperti BN boleh membawa perubahan sebenar kepada ekonomi Sabah, peluang pekerjaan dan isu-isu asas rakyat seperti jalan raya, pendidikan dan harga barang. Kita juga tidak boleh menolak kemungkinan bahawa kenyataan Bung ini adalah mesej halus kepada GRS dan PH. Ingat, sebelum ini BN pernah bekerjasama dengan GRS, tapi hubungan itu tidak kekal lama. Terutama selepas PRU 15 apabila GRS cenderung ke arah perpaduan bersama Pakatan Harapan. Bila Bung Mokhtar menegaskan bahawa BN ialah gabungan yang matang dan berprinsip, itu boleh juga dilihat sebagai isyarat bahawa BN mahu berdiri sendiri kali ini. Atau mungkin sedang membuka ruang kepada Pakatan Baharu menjelang PRN 17. Dan kalau betul itu arah tuju mereka, ini menunjukkan BN tidak mahu lagi sekadar menjadi pelengkap kepada gabungan lain, tetapi ingin menjadi penentu kuasa semula dalam politik Sabah. Apa makna semua ini untuk rakyat Sabah? Kalau BN benar-benar mahu membawa kestabilan, mereka perlu buktikan dengan tindakan, bukan hanya kenyataan media. Rakyat mahu lihat hasil, mahu lihat siapa yang benar-benar memperjuangkan hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963. Siapa yang memastikan pembangunan sampai ke kampung-kampung dan siapa yang menjaga kebajikan rakyat tanpa memilih bulu. Politik Sabah sudah terlalu lama bergelora. Sekarang rakyat mahu kepimpinan yang konsisten, berprinsip dan berpaksikan rakyat, bukan sekadar pertukaran kuasa yang berulang-ulang. Jadi, pertemuan antara Bung Mokhtar dan Wee Ka Siong ini mungkin nampak kecil, tapi dalam dunia politik Sabah,
Tiada pertemuan yang benar-benar kecil. Setiap langkah, setiap kenyataan adalah sebahagian daripada permainan besar menjelang PRN17. Barisan Nasional kini sedang mencari ruang, mencari nafas baru dan cuba membina semula kepercayaan rakyat. Walaupun jalan itu panjang dan berliku. Akhir kata, seperti yang selalu kita sebut di Kita-Kita FM, politik boleh berubah. Tapi rakyat tidak boleh dilupa. Yang penting bukan siapa menang, tapi siapa benar-benar membela nasib Sabah. Teruskan bersama kami di Kita-Kita FM. Suara rakyat Sabah, rumah kita, kita jaga.